Kita tak marah kau rakyat. Kita marah kau pihak atas. Sebagai contoh, orang Melayu ni ramai. Orang pemimpin Melayu ni kata bergabunglah, bergabunglah, bergabunglah orang Melayu, bergabunglah. Bergabunglah orang Islam, bergabunglah. Okey, baik. Malaysia ni sok ko Haji Hadnun. Okey. Islam, Melayu, ulama, beres. Malaysia sok kondoh. Hak ni minat ko Mahadidun. Oh, Melayu, Islam, baik. Tak apa, undi dah. Hak ni minat ko Manua. Oh, baik. Dah. Hak ni Mak Sabu pun. Baik dah. Oh. Jadi, dah kita undi orang Melayu ni kan undi Melayu dah. Pas demo pemimpin orang Melayu tu apa tak gabung. Gila apa demo suruh kita gabung, demo tak gabung. Nak ayatnya, hak tu Malaysia kadang-kadang mikir. Sebenarnya menteri hak bala. Rakyat ni molek. Rakyat ni dia pilih hak dia sok. Hak ni sok ko Mak Nuanun. Beres. Hak ni Mak Sabu pun. Beres. Haji Hadidun. Beres. Nak ayatnya kita sokong hak kita sok dah. Demo atas tu apa tak gabung. Jadi kursi berpecah tu. Jadi sebenarnya hak gila demo bukan kita.